Kita nak pergi mana? Kuching Sarawak. Kami dekat Hotel 5 Star. Mana entah dia ni kata dah sampai. Kita orang memang anti kucing. Alright guys, sekarang ni kita orang nak on the way ke airport. Fahmi dengan kawan Fahmi mana? This one. And then ya, kita nak pergi mana? Kuching Sarawak. Yes, jom. Let's go. Guys, sekarang ni kita dah sampai di KLIA. Jom lah, kita masuk. Kita ambil boarding pass dulu. Woi, ada pramugari lah. Wow. Yeah boy. Alright, jom, let's go. Kita orang nak pergi Korea. Going China. Jangan kami. Alright now. So kita nak pergi. Korang tunggu lah. Flashback. Kita nak pergi mana? Kuching Sarawak. Kuching Sarawak. End of flashback. Bye. 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 Ni kita orang nak pergi masuk gate. Okay guys, diorang akan pergi kampung saya guys. Nice. Betul lah. Kita pergi Korea lah. Alright, okay. Bye. Bye. Thank you. Yo. Beza. Kalau 3 hari apa? Empat. 5 dah 5 hari kita orang nak pergi Sarawak. Okay. Okay, bye Lelo. Dah bye. Ciao belah. Terlampau laju eskalator dia. Tak apalah, better kita berjalan. Okay, better kita ke sini. Tapi dekat sini macam terlampau laju. Alright. Okay, sekarang ni kita orang tengah menunggu nak masuk flight. Okay. Ada orang kat belakang. Saya introvert. So, kita orang dekat gate tengah menunggu flight. Fahmi pun dah ngantuk dah. Korang boleh tengok. Hello. Ngantuk pula. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Alright guys, sekarang ni Fahmi dah sampai Kuching. Wow. Saya dekat tanah Sarawak ini. Tanah Kuching. Kita orang tengah cari transport. Kita orang memang anti kucing. Sebab dekat rumah kita orang ada 2 orang budak-budak kucing Sarawak. Kita orang memang anti sikit. Tapi terpaksa pergi ya. Terpaksa pergi kucing sebab sebenarnya minat je kucing. Tahu. Ni gitu je kecil barang. Sepatutnya Kerja dalam office nyari kerani. alright, sekarang ni dah settle. And then kita nak tunggu ada budak yang Fahmi kata, budak kucing yang Fahmi anti tu. Dia nak ambil kita orang. Mana entah dia ni kata dah sampai. Aduhai, mana entah.
Aku buat konten tau. Nampak kau tunjuk Rambut. rambut macam. Assalamualaikum. Tak. Brother, Assalamualaikum. Nama siapa tu? Budak ni tak payah macam sama. Kalau gaya Roy. Kami nak Roy. Bang. Hantar saya kita balik bang. Lawa baju bang. Alright guys, sekarang ni Fahmi dekat hotel 5 star. 5 star dekat Sarawak, dekat Kuching ah. Ya, dekat sini kan Afiq. Afiq yang belikan apa ni? Yang sponsor hotel 5 star dekat kita orang. Betul. Tapi itulah kita kena bersyukur kan apa yang ada. Alhamdulillah saya dapat bagi dengan dia orang. Asyik. Sebab dia orang ni bukan penting sangat ni. Ya betul. Apa pun saya sayang dengan dia. Betul. Kau sampai KL memang kalau rumah. And now penat. Kita orang nak tidur dulu. Okay. Itu saja konten Fahmi. Itu sajalah. Konten Sarawak. Datang Sarawak macam tu. Nak kata gimana-mana tak ada kot. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Epilog gue. Okay korang. Esok Fahmi tengok kalau Fahmi rajin. Fahmi akan tunjukkan pemandangan-pemandangan dekat Kuching, Sarawak.